Assalamualaikum, bersama aku Zam dalam YouTube channel Zam 90YTC. My dekat TikTok ni. So geng, kepada korang yang baru lagi dalam YouTube channel aku ucapkan terima kasih sebab dah masuk ke dalam YouTube channel aku. Tapi korang jangan lupa tekan butang like dan subscribe, bantu aku untuk dapatkan 10,000 subscriber supaya aku boleh buat YouTube affiliate. Yeah. So seperti yang korang tahu, aku nak buat konten mengenai unboxing Insta360 S Pro 2 seperti korang baca dekat tajuk kat bawah ni. Tapi sebelum tu, 5 tahun lepas aku dah pernah guna dah gadget Insta360 One X. So yang tu yang pertama yang masuk dekat Malaysia. Tapi tu yang 5 tahun lepas lah. Lepas tahun aku guna, aku jual dan aku dah record video guna handphone saja. So tanpa membuang masa, kalau korang nak tengok video yang 5 tahun lepas ni Insta360 One X tu, korang boleh tengok dekat description kat bawah ni lah. Dan kalau korang nak beli Insta360 S Pro tu, aku akan cuba cari link dia dan korang boleh tengok dekat description juga. Okay, jom kita unboxing. Ini dia. Tapi jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, sebelum aku unboxing Insta360 Action Pro 2 ni, S Pro 2 ni, aku hanya menggunakan kotak je ni sebab aku punya meja dah tak tahu pergi mana. Tapi aku ada beli sekali dengan motorcycle bundle kit. So aku dapat ni. Kejap aku alih ni. Aku ada dapat ni motorcycle bundle kit. So aku ada dapat Insta360 Invisible yang halimunan ni lah. So bila kat dalam video tu kita nampak. So aku ada dapat mount dia. Aku ada dapat memory card. Dan aku ada dapat fast charge hub dia. So aku beli yang ada 2 bateri tu lah. So dengan harga promo aku dapat 2197. Aku tak tahu sama ada berbaloi atau tak. Kalau korang ada tempat yang lagi harga yang berbaloi daripada aku, korang boleh komen dekat bawah lah. So boleh kongsi untuk kalau ada siapa-siapa yang mencari action cam ni. Kita tengok apa yang kita dapat. Oi gila, nak buka dia pun susah. Okay, so mula-mula kita akan jumpa action cam dia ni, Insta360 dia. Kita letak sini dulu. Lepas tu kita akan dapat battery spare dia. Dan lepas tu kita akan dapat apa lagi ni, pakai ni. Ada susahnya. Oh, kabel charger. Kabel charger Type C ke Type C. Apa lagi? Apa lagi ni? Aku paling malas nak buat unboxing macam ni kan. Tapi tak apalah, sebab nak tunjuk kat korang semua ni. Inilah. Ni apa ni? Ni cover dekat lens dia kot. Mungkin cover dekat ni. Tak apa, ni kita biarkan dulu. Kita masuk balik dalam plastik. Ni buku manual dia lah. So buku manual dia ni kita simpan dulu. Tebalnya buku dia. Apa lagi di dalam ni? Ni ada apa ni? Magnet ni. Ada macam magnet dia ni. Dia punya mount dia ni. So kita letak sini. Ada lagi. Ini untuk wind speaker, apa wind mic ke speaker ke apa benda dah, supaya tak ada angin masuk kot. Wind noise. Okay guys,
So jangan lupa tekan butang subscribe. Inilah bahan-bahan yang ada dalam kotak ni. Silika ni simpan tepi dulu. Okey. So yang ni semua kita biarkan dulu, kita abaikan dulu. So yang ni kita buka plastik dia dulu. Ataupun kita nak tengok apa kat sini. Apa ni weh? Agak berat juga weh. Kita buka dulu lah yang ni. Macam mana ni nak buka? Aduh. Okay, yang ni dia punya ni aku dah buka. Yang ni pun aku dah buka. So mana button on dia? Kat sini button on dia. Kat belah tepi ni button on dia. So guna English. Please download the Insta360 app in App Store or Google Play Store to active your camera. So aku dah ni. Aduh, hai. Okay, bagi aku set up jap. So aku tengah set up ni. Dia tengah install dekat apps handphone aku juga. Dia punya software dia loading firmware So kalau korang tengok ni, risau aku jatuh kan. Wih, cantik mat. So betul lah yang tadi tu magnet dia. Memang cun lah. Ni tempat on off dia, shutter dia. Ok gang, stay tune gang. Apa aku nak buat lah guna benda ni. Aku sebenarnya tak ada planning pun. Aku cuma macam fikir untuk main go-kart, untuk motosikal. Jadi aku rasa kena beli mount dia. Ataupun aku letak je kat helmet MS aku kan. Style lah kalau letak kat helmet MS. Aduh, tak apa-apa. Nanti kita buka ni lah, bundle, motosikal bundle. Okay geng, so aku dah set up. Dan aku nak masukkan dia punya ni. Actually dia dah ada bateri tadi. Aku buka, so aku dapat dua lah spare nak, dua. So jom kita buka. Kat sini tempat bateri dia. Buka macam ni. So korang akan nampak macam ni. Yang ni, yang ada ni lah, tak tahulah gelap ke, tak nampak ke kan. Korang masukkan je kat sini. Jadi korang tekan, tolak ke belakang. Ok, so yang keduanya, kita masukkan memory card dia. Memory card dia. Ok, ni tempat memory card dia. So ni memory card 64GB SanDisk punya. So kita masuk, kita tekan macam ni. Korang dah tak nampak kan, dia ada kat dalam lah. So kita tutup. Lepas tu kita on, tekan 2 saat. Ok, dia dah on. So macam ni lah kalau korang tengok. Dia ada skrin macam ni. So aku tengah record dalam bilik macam ni. So kalau nak turunkan dia, tekan ada butang 2 kiri kanan ni. Korang tolak je ke bawah. So dekat sini dia ada setting dia lah. HDR dia, stabilization dia, ratio dia. Lepas tu sini resolution dia ada 1080p, 2.7K, 4K, 8K. Gila kau 8K weh. So kalau 8K dia hanya sampai ke 30 saja. Kalau 4K dia ada sampai ke 60, 120 frame per second. Kau punya smooth. Kalau 2.7 pun dia sama juga. Tapi kalau 1080p
Dia ada sampai 240 frame per second. Memang baik lah. So dekat sini dia punya mode dia ada video, dia ambil gambar, foto, pure video, free frame video, time shift, time lapse, dashcam ni boleh guna untuk kereta korang juga, loop recording, slow motion, gambar apa tu kalau korang nampak, star lapse, burst photo, interval. Kalau preset kat sini ada vlog, biking, diving, skiing, sky ni lah. Lepas tu ada surfing. Weh, gila surfing dia. So kita buat mode, buat video je lah. Buat video, kita buat ni je lah, 4K. Nanti banyak sangat makan memory card kan. Kita boleh guna 1080p. Kita buat 60 je. So aku tutup lah kalau korang boleh tengok. Ni dia. Memang cun, boleh nampak macam ni, clear weh. So dia ada skrin depan juga. Sini ada tulis lah kalau korang punya tadi tu mode dia apa semua tu. Sini ada berapa 3 jam 1 minit boleh buat video. So kalau ni bateri dia masih ada lagi. So aku rasa sampai kat sini je video unboxing aku untuk Insta360. Tapi kalau korang nak aku buat video untuk motorcycle bundle punya, korang bagi tahu aku. Korang komen dekat bawah. So jangan lupa tekan butang like dan subscribe gang untuk aku naik 10k subscriber. Salam. Orang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.